Namun kenapa kerajaan selektif dalam soal seperti ini? Mengapa tidak negeri Kelantan, Terengganu diberi hak yang sama, kalaupun tidak mahu dan segan untuk menghulurkan tangan membayar royalti kepada negeri Kelantan dan Terengganu? Ada sikit satu benda hal yang saya minta tadi, Johan sebut figure soal kritikan bahawa kita telah nafikan hak Terengganu. MK2 dah bagi penjelasan di Parlimen, tapi masih mereka gunakan mantra zalim, zalim, tak bagi. Dulu saya pembangkang puluh tahun, tak ada peruntukan pun. Termasuk masa UMNO kemudian PAS bersatu perintah, saya tak dapat. Tapi masa itu tak zalim. Tapi sekarang zalim. Jadi hukum dan fatwa itu boleh berubah ikut politik, bukan ikut agama. Ya. Kalau zalim, zalimlah sekarang. Mana kamu dulu zalim. Kita, saya dulu zalim, jadi saya tak mahu Anwar sekarang zalim. Okeylah, saya terima. Kita boleh bincang. Kita, kami dulu adil walaupun tak bagi peruntukan kepada kamu, tapi kamu zalim sebab tak bagi peruntukan. Saya jawab, peruntukan kita tak pernah tahan. Kita boleh bagi, semalam saya jumpa ICU, dan saya nak kata pastikan peruntukan tiap kawasan, termasuk kawasan PAS atau bersatu, kita mesti berikan semua. Ya. Cuma kita tak bagi melalui ahli parlimen. Kita bagi kepada rakyat. Kita tumpu yang miskin. Kalau miskin Tegar, saya tak kira dia ahli parti mana, dia di kawasan mana. Kita bantu tanpa pilihan sama kaum atau agama atau kawasan atau parti. Baik. Jadi begitu juga tentang yang disebut Wang Ehsan untuk Terengganu. Terengganu jumlah yang miskin ramai. Maka kita beri peruntukan yang lebih. Langsung kepada rakyat miskin. Tidak melalui ahli parlimen. Ya. Kerana kita dulu diberikan kepada ahli parlimen sebahagiannya hanya setelah ada rundingan dengan kerajaan pada masa itu di bawah kerajaan Perdana Menteri Ismail Sabri. Masa itu baru ada. Sebelum itu tidak ada. Sudah tahu di Kementerian Kewangan. Masa itu KSP tak bagi peruntukan saya masa itu di Tambun, di Port Dickson. Ya, gurau. Kita ni move on. Nak ungkit-ungkit lama buat apa? Bulan puasa pula tu. Jadi untuk 2023, berdasarkan hasil petroleum, Wang Ehsan diberikan 786 juta ringgit. Okey, baik. Tetapi pemberian persekutuan kepada negeri Terengganu untuk 2022 399 juta. Untuk 2023 kita tambah. Maknanya semasa PAS bersatu dalam kerajaan dengan kita dalam kerajaan, peruntukan masa kita lebih daripada masa PAS bersatu. Zalim macam mana? Kita tambah jadi 413.64 juta. Dan ditambah untuk 2024 ada tambahan lagi. Jadi agihan peruntukan belanja pembangunan kita tingkatkan Terengganu. 2023 1.55 bilion. 2024 1.59 bilion. Saya berikan jawapan itu di parlimen sudah. Sebelumnya pun sebenarnya MK2 ulang lagi. Tapi dia kata zalim. Kita tidak ada peruntukan. Inilah kerana zalim menentang secara agama dan Islam melarang begini. Ini madani, ini bukan madanon apa macam-macam. Jadi saya nak guna itu ya, maknanya belanjawan pemberian persekutuan kepada negeri Terengganu di bawah kerajaan perpaduan madani lebih daripada masa kerajaan dulu Perikatan Nasional. Ya. Begitu juga belanjawan pembangunan lebih daripada jumlah yang disebut Wang Ehsan itu. Ya. Tetapi salurannya terus kepada projek rakyat. Ada program umpamanya emergency, mendesak, hakisan di Tasik Kenyir, kita terus bagi peruntukan untuk menyegerakan projek itu.
sebahagiannya tentu projek daripada dana wang ihsan. Tapi untuk yang miskin, untuk projek-projek kecil untuk rakyat, kita manfaatkan dan kita tidak ambil wang itu untuk kementerian lain atau jabatan lain ataupun kerajaan negeri lain. Dana itu sepenuhnya untuk negeri Terengganu atau Kelantan atau Sabah atau Sarawak. Sebab kita naratif itu penting. Dalam kegalauan pemikiran sekarang, jangan faham kegalauan, dalam kecamukan dan kekeliruan pemikiran sekarang, confusion, kegalau-galau, itu penyelesaian itu dengan pendekatan. Ya. Ini ada kaitan dengan apa yang saya nak sebut, yang dijawab dengan begitu baik oleh MK2 di Parlimen tentang hal-hal yang positif dalam ekonomi. Ya. Sama juga. Pendekatan kita bagaimana? Kita mau ambil yang adu domba, memperlekeh semua khidmat yang baik orang lain, memutarbelit kenyataan, termasuk di bulan Ramadan ini, atau memilih untuk memberi pendekatan yang lunak, memberi nasihat dan teguran yang baik. Apa yang dilakukan oleh saudara, alhamdulillah telah membuahkan hasil. Ini bukan sahaja di Kementerian Kewangan, tapi semua KWSP, PNB, Khazanah, seluruhnya. Ya. Termasuk Suruhanjaya Security, Bursa. Tak sebut yang kecil hati, bang. Custom, LHDN. Penat. Tetapi, saya nak sebut sini, masih ada ruang untuk diperbaiki. Takkanlah pula kita ini sampai kesempurnaan. Sebab dalam Islam ini, dalam usaha kita, dia disebut striving for excellence. Istilah baru lah, ya. Mungkin draka dan sebagainya yang digunakan istilah itu. Tetapi sebelumnya, dalam rumusan hadis Nabi Muhammad SAW, disebut itqan fil amal. Maknanya di dalam amalan itu mesti excellent. Malah dalam hijratun Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah itu, saya masih ingat almarhum Ismail Faruqi, seorang sarjana Muslim, dia kata itu dianggap daripada komuniti jahiliyah itu kepada komuniti, bukan saja komuniti Muslim, not just an ordinary community, tetapi an ecumenical community. Ecumenical community maknanya komuniti yang ada teras keyakinan, teras nilai, teras akhlak, idealism. Itu komuniti sebenarnya. Dan komuniti itu disebut par excellence, ya, yang menggerak untuk mencapai kecemerlangan. Itu komuniti. Jadi kalau kita ada semangat yang sedemikian, walaupun alhamdulillah baik, semua angka-angka dan data menunjukkan ada perubahan yang baik, dan kita harus terima alhamdulillah, tetapi kita tahu masih ada ruang untuk diperbaiki ketimbang kejayaan dalam beberapa bidang oleh masyarakat lain, negara lain, dan ini harus kita terima dengan baik. Salah seorang punya sastrawan Inggeris, George Bernard Shaw, okay, bila orang puji berlebihan, dia selalu sebut, very good, very impressive. There's always room for improvement. Dan kadang room itu room kecil, kadang-kadang room itu room besar. Jadi cara polite mengatakan it's not good enough. There's room for improvement. Ada ruang, kamar, sebesar kamar untuk diperbaiki. Jadi saya nak gesa saudara, walaupun beberapa kenyataan angka-angka ni, data ini disebut oleh MK2 di Parlimen dan tak disambut langsung. Terutama oleh ahli Parlimen Pembangkang. Macam tak lah, dia sebentar lalu je, tidak mengesankan. Tapi kita tidak hairanlah tentang perkara itu, cuma kita bertanggungjawab untuk menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.